Tugas seorang anak macam kita ni adalah untuk bantu mak ayah kita untuk menyempurnakan ibadah mereka. Maksud dia kita bagi kemudahan untuk mak ayah kita buat ibadah. Episod 8, Nabi Ismail. Tuan-tuan nak mula macam mana? Mula daripada Nabi Ismail kecil ke? Dah besar ke macam mana? Kita ambil basic saja boleh? Yang boleh kita ambil pengajaran hari ni boleh? Baik. Masih ingat tak waktu Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat yang kering kontang tu? Tempat yang tak ada siapa-siapa lagi. Siti Hajar kata, betul ke nak tinggal kami kat sini ni? Tak apa, kalau kamu tinggalkan kami, tak apa, Allah yang jaga kami kat sini. Tuan-tuan masih ingatkan dialog tu kan? Baik, tuan-tuan saya minta maaf tau. Saya kan dah cerita Siti Hajar cari makanan tak jumpa bawah tapak kaki Nabi Ismail dalam episod yang lalu. Time tu Nabi Ibrahim dah balik dah. Tuan-tuan boleh rujuk episod yang lalu tau. Yang ni apa yang jadi lepas tu? Tuan-tuan, Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Time tu tak ada siapa pun dekat tempat tu tuan-tuan. Tempat yang kering kontang. Suatu hari, Nabi Ibrahim dia rasa rindu sangat dekat Nabi Ismail. Yalah tuan-tuan, dapat anak pun lambat kena berpisah pula. Jadi dia rindu sangat dekat Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim pun bagi tahu dekat Siti Sarah. Siti Sarah pun bagilah Nabi Ibrahim pergi tengok Siti Hajar dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sampai saja dekat tempat yang ditinggalkan anak dan isteri dia dulu tu. Terkejut Nabi Ibrahim. Dulu dia tinggal tak ada orang. Sekarang tempat tu penuh dengan penduduk. Ramai orang dekat situ tuan-tuan. Dan tu Siti Hajar dan Nabi Ismail jadi ketua yang jaga air Zam-Zam. Berjumpalah keluarga yang mulia ni tuan-tuan. Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Dah jumpa rindu tuan-tuan. Ni keluarga Nabi. Jumpa saja terus kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersyukur tuan-tuan jumpa balik, dah rindu lama tak jumpa. Tuan-tuan, waktu Nabi Ibrahim jumpa Siti Hajar dan Nabi Ismail tu, depa jumpa kat mana? Depa jumpa dekat Arafah tuan-tuan. Dalam perjalanan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dan Nabi Ismail balik ke Mekah, depa bermalam di satu tempat. Kat mana? Cepat, kat mana? Saya pun tak tahu. Lawak aja. Depa bermalam di Muzdalifah. Tentulah Nabi Ibrahim mimpi. Nabi Ibrahim terus beritahu dekat Nabi Ismail, "Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, aku nampak kamu dalam mimpi aku. Anni adbahuka. Aku sembelih kamu. Fanzur maza tara." Maza tara ni bukan lagu tau. Saya duk ingat lagu pula. Maza tara. Bukan. Yang tu lagu. Fanzur maza tara. Apa pandangan kamu wahai anakku? Nabi Ismail pun terus jawab kat Nabi Ibrahim. Nabi Ismail tak panggil Abi dekat ayah dia tau. Tuan-tuan tahu tak ada panggilan yang paling manja untuk bapak ni selain daripada Abi? Tengok ayat dia. Ya abati fa'al ma tu'ma satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia panggil ayah dia Abati. Abati ni wahai ayahku yang tercinta. Wahai ayahku yang tercinta, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh. Jalankan perintah Allah. InsyaAllah kamu akan mendapati aku tergolong orang yang sabar. Tu dia tuan-tuan. Hebat kan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim? Cumanya, tuan-tuan tengok saya situasi ni Nabi dengan Nabi saja. Kita tak boleh. Apa maksud ustaz ni? Sehari tuan-tuan buat mimpi sembelih anak pula segi. Oh, yang ni Allah bagi ni. Bukan. Yang ni Nabi dengan Nabi saja. Dah lah mimpi sembelih anak. Telefon pula anak dia. Abang ada mana ni? Ya, abang ada kelas ni. Dah, aku mimpi aku sembelih semalam. Anak dia pula pergi jawab, ayah, buatlah apa yang Allah Ta'ala suruh. Mudah-mudahan aku jadi orang yang sabar. Jangan. Yang ni Nabi dengan Nabi sahaja. Bukan apa, takut orang salah faham sekali. Okey, diringkaskan cerita. Nabi Ismail pun pakailah baju cantik-cantik. Mak dia bagi pakai baju lawa-lawa. Nak pergi mana tuan-tuan? Nak pergi buat perintah Allah. Tapi tuan-tuan, Nabi Ibrahim sikit pun tak persoal dekat Allah. Berjalanlah dua beranak tu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam perjalanan nak pergi ke tempat sembelih tu, tengah-tengah jalan, jumpa seorang lelaki. Ismail, ayah nak bawa pergi sembelih hang ni. Nabi Ismail tak cakap banyak. Dia ambil seketul batu, dia baling. Tu yang main Jumratul Ula tu. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail teruskan perjalanan kau jalan. Main lagi lelaki tadi. Dia hasut lagi. Nabi Ismail ambil batu, baling lagi. Tu yang main Jumratul Wusta. Jalan lagi, jalan. Tiba-tiba main lagi. Dia hasut lagi. Nabi Ismail ambil lagi, baling. Itulah Jumratul Kubra. Dapat sesuatu hari ni. Tuan-tuan, sampai saja tempat penyembelihan Nabi Ismail. Apa yang berlaku? Kita sambung part 2. Part 2 ni dia sedih sikit tau. Stay tune dengan saya, okey? Follow, like, komen, share video ni. Jumpa dalam part 2. Assalamualaikum. Bye-bye. Tuan-tuan boleh share tau.